ingat masa kita kat dunia ni hanya pinjaman. Kita semua akan menghadapi hari terakhir kita. Tapi nasihat anak iman yang paling ikhlas daripada lubuk hati yang paling dalam adalah bila kita berdepan dengan pencipta kita, sang pencipta kita. Benda pertama Allah akan tanya adalah pasal solat kita. Hari kiamat nanti benda pertama Allah akan tanya adalah solat kita. Hadam benda tu betul-betul. Bukan dosa kita, bukan kejayaan kita, bukan nama baik kita, tapi solat. Kalau solat tu okey, yang lain tu ada harapan. Kalau solat tu hancur, yang lain tu memang tak guna. Tak guna apa kita buat kat dunia ni. Sekarang cuba bayangkan, kita berdiri dekat sana di padang mahsyar nanti ni, takut terdedah segala rahsia terbongkar. Dan Allah tanya pasal solat yang kita tinggalkan. Kita dah tak ada alasan lagi masa tu, tak ada penat, sibuk, nantilah nak solat. Kita cuma akan terdiam. Lepas tu kita akan sedar satu benda yang buat hati kita ni hancur. Solat yang kita tinggalkan tu sebenarnya ambil masa 5 minit je. 5 minit yang kita habiskan dengan scrolling telefon, ketawa, buat benda lain. 5 minit yang mungkin jadi penentu sama ada Allah redha dengan kita ataupun Allah berpaling daripada kita. Bila kita mati, orang lain akan merayu pada Allah untuk kita. Mereka akan menangis, membuat doa, sungguh-sungguh buat macam-macam amalan untuk kita. Tapi tak ada siapa yang boleh solat untuk kita bila kita dah mati nanti. Bukan mak kita, bukan ayah kita, bukan pasangan kita, dan bukan juga anak-anak yang kita kandungkan dalam rahim kita. Solat kita tamat sebaik saja roh kita keluar, dan kita akan teringin sangat nak satu peluang, nak sujud dekat atas lantai, nak bagi tahu, ya Allah, aku ada dekat sini. Tapi masa tu pintu tu dah tertutup. Solat ni bukan satu beban, itu adalah satu cara Allah panggil nama kita. 5 kali sehari kita diingatkan. Kita diberi pilihan nak jawab ke tidak, dan kebanyakan daripada kita suka atau tidak kita tinggalkan, kita tak jawab seruan. Jadi persoalannya bukan aku nak solat atau tak hari ni. Adakah kita akan menyahut bila Allah panggil kita? Faham tak? Sama ada kita akan buat tak tahu je, ataupun kita akan seru panggilan tu. Solatlah sekarang. Sebab dunia ni dah akhir zaman. What is happening in this world is not a joke. Jangan ambil remeh. Jangan ambil remeh kepada artis-artis, influencer-influencer. Di bulan Ramadan ini masih lagi dengan tanpa rasa segan silu terdedah sini sana. Allahu Akbar.